Insiden baling botol adalah pertama kali di Stadium Sultan Ibrahim sejak dibuka. Sentiasa jaga tingkah laku, jangan terlampau ikut emosi, kalah tetap kalah, itu sukan, Tunku Ismail. Tunku Ismail menyatakan insiden botol yang dibaling ke arah padang itu merupakan kali pertama berlaku di Stadium Sultan Ibrahim. Johor menamatkan cabaran saingan ACLE di pusingan 16 selepas tewas 0-1 di tangan Buriram. Jaringan Subhanat Muenta menjadi pemisah sekaligus menutup perjalanan JDT. Ketika perlawanan memasuki saat akhir, George Obregon berjaya mendapatkan gol penyamaan namun penjaga garisan mengangkat bendera offside dan ia telah disahkan VAR. Ia mencetuskan kemarahan segelintir pihak di SSI terhadap keputusan penjaga garisan itu sehingga membaling botol ke arah padang. Menerusi sesi soal jawab TMJ bersama para penyokong, Tunku Ismail menjelaskan ia merupakan insiden pertama dan jangan terlalu mengikut emosi. Insiden baling botol itu adalah pertama kali berlaku di Stadium Sultan Ibrahim sejak dibuka, dan berharap tidak berlaku lagi. Sentiasa jaga tingkah laku kerana yang jadi mangsa adalah kelab. Jangan terlampau ikut emosi. Kalah tetap kalah, itu sukan. Saya terima kekalahan tersebut walau apapun keputusan pengadil. Kita tidak boleh salahkan sesiapa kerana situasi tersebut tidak akan terjadi kalau kami mengambil peluang dan menjaringkan beberapa gol.